Siapa yang sesuai makan Shiruto ni? Okey, yang pertama, siapa-siapa yang selalu kena demam, batuk dan selesema. IPPA1 akan bantu aktifkan sistem imun anda supaya lebih efisien dalam melawan jangkitan kuman virus. Kedua, siapa-siapa yang ada masalah alergi seperti eczema, asma, alergi rhinitis di mana selalu nak bersin, hidung berair dan bila berada tempat sejuk atau keadaan tempat berhabuk. Shiruto akan bantu kawal atur atau regulate, atau bahasa mudahnya, stabilkan tindak balas imun anda supaya tak lagi sensitif. Yang ketiga, siapa-siapa yang dalam proses pemulihan atau recovery, contohnya selepas pembedahan atau rawatan kemoterapi dan radioterapi. IPPA1 dalam Shiruto akan aktifkan macrophage dan macrophage akan bantu hapuskan sel yang tak lagi diperlukan oleh badan kita. Pada masa yang sama, macrophage yang telah diaktifkan ini akan bantu semula sel-sel baik yang telah terjejas semasa rawatan. Jadi, Shiruto dapat bantu kurangkan kesan sampingan daripada rawatan tersebut dan membantu anda untuk pemulihan lebih cepat, insya-Allah. Keempat, siapa-siapa yang nak sihat dan nak optimalkan lagi kesihatan anda, seperti kita tahu, IPPA1 dalam Shiruto ini akan bantu sistem imun kita untuk lagi efisien, dan salah satu fungsi sistem imun ini adalah melawan radang atau infeksi yang selama tadi. Peradangan kronik adalah punca kebanyakan penyakit termasuk penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Jadi, selain amalkan gaya hidup sihat seperti kerap bersenam, jaga pemakanan dan jaga kesihatan mental, Shiruto juga dapat bantu kekalkan kesihatan anda, insya-Allah. Jadi, jom kita pakat-pakat dapatkan Shiruto.